Ini soalan kita. Kita diberitahu sin A bersamaan pi per 2, dengan kedua-dua A dan B ialah sudut tirus, dan ungkapan sudut majmuk di sebelah kiri bersamaan 2pi. Kita perlu cari kosinus A dan sin B, masing-masing dalam sebutan pi. Data yang diberi ialah sin A dan persamaan sudut majmuk. Sasaran kita ialah kosinus A dan sin B, kedua-duanya dalam sebutan pi. Jadi ini yang kita ada. Sin A ialah pi per 2, beza sudut majmuk bersamaan 2pi, dan kita mahu kosinus A dan sin B. Idea utama untuk bahagian A ialah lukis segi 3 bersudut tegak. Oleh sebab sin A bersamaan pi per 2, itu bermakna sisi bertentangan ialah pi dan hipotenus ialah 2. Dengan dua sisi diketahui, teorem Pythagoras beri kita sisi ketiga, dan kita boleh terus baca kosinus A daripada segi 3 itu. Bahagian 1. Cari kosinus A daripada segi 3 bersudut tegak. Kita tahu sisi bertentangan ialah pi dan hipotenus ialah 2. Teorem Pythagoras menyatakan sisi bersebelah kuasa 2 tambah sisi bertentangan kuasa 2 bersamaan hipotenus kuasa 2. Susun semula untuk asingkan sisi bersebelahan. Sisi kuasa 2 bersamaan 4 tolak pi kuasa 2. Ambil punca kuasa 2 positif kerana kita berada dalam sudut tirus. Kosin ialah sisi bersebelahan per hipotenus. Punca kuasa 2 bagi 4 tolak pi kuasa 2. Semua per 2. Bahagian 2. Bahagian B. Mari kita kembangkan ungkapan sudut majmuk. Rumus sudut majmuk untuk sin. Sin bagi A tambah atau tolak B bersamaan sin A kosinus B tambah atau tolak kosinus A sin B. Guna rumus ini pada kedua-dua sebutan dalam beza itu. Sebutan pertama, sin bagi A tambah B, kembang kepada sin A kosinus B tambah kosinus A sin B. Sebutan kedua, sin bagi A tolak B, beri sin A kosinus B tolak kosinus A sin B. Kemudian kita tolak seluruh kurungan itu. Sebutan sin A kosinus B saling batal, dan dua sebutan kosinus A sin B bertambah, meninggalkan dua kosinus A sin B. Bahagian 3. Sekarang samakan itu dengan 2pi dan selesaikan untuk sin B. Daripada bahagian 2, sin A tambah B tolak sin A tolak B bersamaan 2 kosinus A sin B. Itu bersamaan 2pi. Bahagikan kedua-dua belah dengan 2. Gantikan hasil kosinus A daripada bahagian A. Susun semula. Darabkan kedua-dua belah dengan 2 per punca kuasa 2, dan sin B bersamaan 2 pi per punca kuasa 2 bagi 4 tolak pi kuasa 2. Jawapan akhir. Bahagian A kosin A bersamaan punca kuasa 2 bagi 4 tolak pi kuasa 2. Semua per 2. Bahagian B, sin B bersamaan 2 pi per punca kuasa 2 bagi 4 tolak pi kuasa 2.